Jangan beli emas 0.001 gram. Rugi sangat bila ramai orang beli emas yang beratnya 0.001 gram di kedai emas ataupun platform X ni dengan harga RM10 ke RM15. Murah katanya. Bila saya kira-kira semula, 0.001 gram bersamaan dengan RM10. So bermakna 1 gram bernilai RM10,000. Sekarang ni murah ke mahal? Jangan mudah tertipu dengan harga. Belajar dan cari ilmu emas dulu. Dengan harga RM10,000 tu, sebenarnya kita boleh dapat sekitar 20 gram emas 999 di Public Gold. Dengan mengambil kira harga emas hari ini 1 gram RM477. Emas yang terlalu kecil seperti 0.001 gram nak jual pun tak laku, apatah lagi nak pajak. So faham kan kenapa Public Gold tak mengesyorkan tuan-puan untuk simpan emas 0.001 gram. Nak simpan emas, pilihlah emas 1 gram begini. Kerana apa? Kerana nilainya ada di masa depan sekiranya tuan-puan nak jual ataupun nak pajak emas 1 gram. So yang mana belum ada akaun emas Gap Public Gold, menabung emas dan ianya disandarkan dengan emas fizikal begini, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas Gap secara percuma. Saya bimbing sebaiknya.